Ada banyak ulama bincang. Ada yang mengatakan dia syurga bukan yang kekal. Sebab dalam syurga tak ada larangan. Tapi apabila Adam sudah diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala bagi larangan kepada Nabi Adam. Tak boleh makan buah satu-satunya yang dilarang oleh Allah. Buah kayu tu dalam Quran tak sebut apa nama pun. Tapi yang sebut tu buah khuldi, yang namakan buah khuldi tu adalah Iblis. Iblis kata, kamu tahu tak kenapa Allah Ta'ala larang kamu makan buah ni? Kalau kamu makan, buah ni akan bagi kamu kekal. Jadi sebab itu Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala tak mau kamu kekal dalam dunia, dalam syurga. Hawa pun petik kerana bercita-cita untuk kekal duduk dalam syurga. Jadi dia makan, apabila sudah makan, apa yang terjadi? Iaitu jadi hampas dalam perut. Bila jadi hampas dalam perut, nak kena buang. Jadi apabila nak kena buang, dalam syurga tak ada tempat untuk buang kekotoran. Kerana dalam syurga nanti apabila akhir zaman kita masuk syurga, kita tak buang air, kita tak kencing, kita tak berak. Tapi kita keluar melalui peluh. Jadi peluh tu bau wangi lagi. Jadi apabila dia sakit perut nak buang, malaikat cakap kamu kena turun bawah. Iaitu di muka bumi ni. Jadi apabila Adam nak buang air, dia kena dihantar keluar daripada syurga untuk sampai ke muka bumi ini untuk buang najis. Dunia ni yang dianggap indah oleh sebahagian daripada kita manusia anak cucu Adam sebenarnya adalah jamban, tempat buang najis. Sebab itu dia hina. Dalam ayat banyak menceritakan macam mana hinanya dunia. Orang yang terikat hatinya kepada dunia, yang mana dia kumpulkan harta bendanya, dia tak bawa. Dia akan tinggalkan di muka bumi ini. Yang dibawa adalah amal kebaikan dia yang nanti dia berhadapan dengan Allah. Dan itulah yang akan menimbang tarakan dia untuk dapat balasan sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu dikatakan dunia ni adalah hina. Kerana memang Adam pun diturunkan sebab nak buang najis dia. Tapi kita pergi kutip pula. Benda ni kita jadikan dia sanjungan dalam hidup kita.